Kukus beras pulut wajib disejukkan dahulu sebelum letak ragi. Sukatan ragi yang Zu guna ni 1 biji tu untuk 4 kg pulut. Terpulang pada sukatan ragi masing-masing, dia tak sama. Ramai yang tak tahu cara nak gaul ragi. Betuanya gaul ragi tu rata sahaja, biar semua bahagian pulut tu terkena ragi tersebut. Setelah ragi tu rata, elok dan cantik, bolehlah bungkus tapai ni menggunakan daun getah, daun jambu ataupun daun pisang kalau di tempat Zu lah. Zu biasa guna bekas kecil-kecil bulat yang ada penutup tu, itu lagi senang. Selepas proses bungkus, susun dalam bekas Tupperware ataupun untuk Zu suka tutup macam ni, balut dengan kain. Lepas tu Zu akan peram dia di tempat yang sunyi. Kalau nak letak atas meja pun boleh, tak ada masalah. Jika guna ragi yang baik, tempat letaknya tak kisah di mana saja, ia tetap akan manis. Ini sudah 2 malam Zu peram. Zu nak buka, Zu nak tengok bagaimana dalam dia. Baunya dah ada, bau tapai, bau yang sangat wangi. Buka dulu. Zu paling suka kalau buat tapai guna daun getah, tapi di tempat Zu sekarang payah nak dapat daun tu. Bau dah ada, jom rasa satu. Zu buat besar satu-satu ni cepat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, alhamdulillah. Tapai memang kegemaran Zu.